Assalamualaikum dan selamat tengah hari, siang. Hari ni kita nak menguji, cuba atau review lens dari JSR dan kegunaannya. Macam mana nak guna dia? Bagus juga. Tapi kalau pakai dengan kamera DJI ni, kalau letak di auto memang nampak macam sama lah. Cuma keadaan dia tak boleh kena matahari. Melawan matahari, kita boleh nampak perbezaannya. Ini dua lens JSR. Satu ni untuk CPL dan satu lagi UV 32. Nanti kita akan try satu. Okey, sekarang kita menggunakan CPL. Lens CPL, bagaimana? Dia mencerahkan video, tetapi tidak boleh melawan cahaya matahari. Kalau dalam suasana bersinar di bawah lampu boleh, tapi kalau di matahari memang tak nampak lah. Memang terlebih ada punya cahaya lah. CPL, lens CPL. Tapi di waktu tengah hari selalunya kita menggunakan lens yang lebih gelap. UV 32 memang yang terbaik lah. CPL ini digunakan waktu malam ataupun di bawah sinaran lampu. Walaupun di waktu petang, tengah hari pun boleh, tapi tidak boleh melawan cahaya matahari. Matahari buat gambar tak berapa nak cantik lah. Cahaya dia terlalu lebih. Okey, sampai sini saja review saya. Okey, ini adalah rakaman menggunakan UV 30. Lens UV 30 SJR. Nampak ada kegelapan kat situ, macam ibarat pakai sunglass. Kita boleh fokus kat arah matahari tu di atas tanpa ada cahaya terlebih yang mengaburkan kamera. Pandangan memang cantik. Kita ke arah pelabuhan yang berada di Laguna Marbu dengan menggunakan lens UV 32. Pandangan di air sungai jelas, nampakkan bayang-bayang. Dan selepas ini kita akan bertukar kepada lens CPL. Tiada sinaran yang terpantul
dari cahaya matahari ke air dan boleh nampak matahari di bayangan air. Ha? Okey, ini pandangan daripada lens CPL. Perbezaan di air, kita boleh nampak bayang-bayang daripada pokok, dan air tak silau. Cuma daripada pandangan matahari, kalau menghadap di matahari, dia kekurangan sikit Sebab UV masuk cahaya terlebih di lens. Tapi kalau ikut arah matahari, lens ni memang cantik Ketajaman dia menarik Okey, kita akan uji lens UV 32. Okey, yang ni daripada lens DJI standard, DJI sendiri Action Cam. Dia punya, kita ada setting sikit tapi kalau ke arah cahaya tak berbeza, cuma bersilau saja. Perbezaannya kalau kita adanya sinaran matahari, dia akan mempengaruhi video kita, nampak tak cantik Jadi kita akan test lens yang pertama, lens CPL. Ini untuk CPL ni, kegunaan dia di waktu malam, petang, ataupun di bawah sinaran lampu. Okey, kita akan test.